Salam sejahtera kepada rakan semua. Video kali ini macam mana kita nak buat duit dengan Matrix Mails. Okey. Untuk login ke member area Matrix Mails, anda boleh klik di sini ataupun anda boleh type terus matrixmails.com dan lepas tu ni ada perkataan login, tolong login di sini. Masukkan email, password, login to my account, klik enter. Okey, dekat sebelah kiri ni ada paid to click, paid to write, paid to read. Okey, saya ambil contoh paid to click dan sini ada dua iklan yang masih kita belum lihat lagi. Okey, ni ada tulis not visited, maksudnya iklan ni kalau kita baca dia bagi 0.5 sen. Okey, jadi apa yang perlu kita lakukan adalah klik di sini dan dekat atas ni ada, kita kena tunggu, dia bagi kita 30 saat untuk lihat iklan ini dan dia tulis please click the flashing button when the timer stop. Ni flashing button ni yang kecil ni tuan-tuan ya. Okey, dah habis tu kita kena klik yang lilap ni, flashing button dia. Okey, your account has been successfully accredited 0.005 cents in the Matrix Mail. Bila yang ini dah selesai, kita boleh tutup. Okey, kita boleh tengok yang lain pula, yang bawah ni. Contohnya, saya boleh klik di mana-mana link dalam kotak ni. Macam tu juga, dia bagi kita 30 saat. Tunggu sampai masa ni habis dan kita klik flashing button ni. Bila masa dia dah habis, sini ada kosong-kosong, kita terus klik di flashing button ini. Your account has been successfully credited. Okey, dua tadi kita dah habis tengok. Kalau kita nak fresh page ni pun boleh juga. Dua iklan yang diberikan kita dah lawati tadi, visited, sini pun dah visited. So maknanya untuk hari ni dah tak ada lagi iklan yang kita boleh dapat duit apabila kita melawatnya. Jadi besok lusa kita boleh masuk lagi dan buat perkara yang sama. Diharap video ini dapat membantu. Terima kasih.